dah buang sampah ke belum? Kau nak ingat sampah tu boleh jalan sendiri ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari SMK Tua Perak, Rawang ingin mempersembahkan produk kami iaitu Eco Pyrolysis. Produk ini secara ringkasnya menggunakan cahaya matahari dan cermin parabola untuk menukarkan sampah, bahan buangan, botol air atau apa-apa sahaja bahan yang boleh dikitar semula untuk ditukarkan kepada minyak yang boleh menjana tenaga. Apa tu pyrolysis? Pyrolysis ialah proses penguraian bahan seperti plastik, botol air, sampah dengan kehadiran suhu yang tinggi tanpa menggunakan oksigen. Dalam projek kami menggunakan cermin parabola untuk memfokuskan cahaya ke satu titik pada reaktor. Konsep ini sama seperti meletakkan kantar pembesar di bawah cahaya matahari dan ditujukan ke arah daun dan daun tersebut akan terbakar. Titik panas ini menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan memanaskan sampah pada dalam reaktor tertutup. Apabila sampah itu dipanaskan, ia akan menghasilkan wap pyrolysis. Wap ini akan mengalir ke botol yang berisi air yang berfungsi sebagai kondenser. Di sini, minyak akan terhasil dan boleh digunakan sebagai bahan api. Sisa asap ini pula akan bergerak ke botol kedua yang mengandungi span basah. Botol ini berfungsi untuk menapis gas toksik agar gas yang dibebaskan lebih bersih dan tidak mencemarkan alam sekitar. Inovasi ini mempunyai banyak manfaat. Antaranya termasuklah dapat mengitar semua sampah dan bahan buangan. Selain itu, dapat menghasilkan minyak daripada bahan buangan. Seterusnya, tidak menggunakan elektrik atau bahan api. Samping itu, menapis gas toksik sebelum dibebaskan udara. Dengan menghasilkan produk Eco Pyrolysis ini, kami bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah sampah, tetapi kami juga dapat menjana tenaga yang boleh digunakan dengan cara yang lebih mesra alam. Bye! Bye guys!